Peristiwa tunjuk perasaan di Kedutaan Malaysia di Indonesia di Jakarta baru-baru ni. Saya bukan nak bahaskan itu, sebab ramai yang dah bahas. Apa yang saya nak cakap ni, saya berminat dengan satu perkataan. Minta Indonesia panggil kembali seluruh pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, kurang lebih 1.5 hingga ke 2 juta tu, bawa balik ke Indonesia. Cakap senang bang, cakap senang. Mau tak maunya pekerja Indonesia dari Malaysia ni nak balik ke Malaysia tu kita belum tahu. Tapi saya percaya ramai yang menolak, sebab mereka nyaman bekerja di Malaysia. Okay. Apa yang saya nak cakap di sini, sebagai seorang ketua parti, ketua parti, juru cakap, termasuk NGO yang lain, pemimpin pejuang rakyat di Indonesia, sepatutnya saudara-saudara semua berjumpa dengan kepimpinan negara anda, berbincang kembali dengan Malaysia, bagaimana nak menambah kuota pekerja Indonesia di Malaysia, supaya yang nak masuk secara ilegal, secara haram ini dapat permit dan bekerja di Malaysia. Bagaimana nak memudahkan TKI ataupun TKW memohon permit di negara anda, membuat pasport tanpa membayar bayaran yang mahal. Sepatutnya itu yang dipikirkan, demi mengelakkan ini yang tadi ni. Sepatutnya itu. Dan semua tiktokers yang ada di Indonesia sepatutnya mendesak kerajaan anda, pemimpin anda, supaya berbincang dengan kerajaan Malaysia, sebagaimana kerajaan Bangladesh yang baru itu berbincang dengan Anwar Ibrahim supaya menambah kuota pekerja daripada sana. Sebab mereka percaya Malaysia adalah tempat paling selamat bagi rakyat mereka bekerja. Saya boleh ibaratkan Malaysia umpama seperti di Amerika ataupun Florida ke Miami Beach apa ke, dan Indonesia ibarat sebagai Cuba, berhampiran. Hari-hari itu mereka cuba menyelundup masuk. Tapi berapa ramai yang ditangkap dan ditembak. Kita tidak tahu sebab apa benda itu tidak ditunjuk di dalam berita. Sepatutnya itu yang mereka perjuangkan, mendesak kerajaan Indonesia demi mengelakkan bagi rakyat-rakyat Indonesia masuk ke Malaysia secara haram. Masuk visa pasport pelancong, keluar dengan jalur gelap. Sepatutnya itu yang perlu dielakkan. Bukan tunjuk perasaan baling telur dong. Kan? Cari jalan, bagi solusi bagi kerajaan anda supaya bagaimana untuk mengatasi perkara-perkara ini. Kan? Saya percaya ramai yang ingin cuba masuk. Sebab apabila melihat rakan-rakan mereka, saudara mereka yang bekerja di Malaysia pulang membawa keuntungan, dapat membina rumah, dapat bikin usaha di kampung, ramai tu. Sepatutnya itu. Kejadian APMM tu dah jadi sejarah. Itu undang-undang Malaysia. Begitu juga di Indonesia, seandainya yang menceroboh, mereka akan tembak kalau lari. Masuk rumah je teriak maling je dah dikeroyok orang sampai mati. Ya, ini yang harus kita fikir. Bukan tunjuk perasaan dengan emosi, membenci. Ini silap. Sepatutnya ini desak kerajaan anda supaya tambah kuota pekerja pada Indonesia, bekerja di Malaysia, sebab ramai yang nak datang. Sepatutnya itu. Dan bagaimana nak membuat pemutihan secara baik kebanyakan pekerja-pekerja ilegal yang ada di Malaysia. Banyak. Banyak. Jadi itu yang harus kita fikirkan sama-sama. Saya nak bagi contoh lah. Satu ketika dulu kapal terbang Malaysia ditembak dengan peluru berpandu di Ukraine. Tidak menceroboh pun. Lalu di laluan internasional, tapi mereka salah tembak. Tak ada pun kami nak tunjuk perasaan di kedutaan Rusia, kedutaan Ukraine, tak ada. Sebab kita serahkan kepada kerajaan Malaysia untuk menguruskan. Hampir 300 jiwa bang. Tapi kami tak pernah protes itu.
Sebab kami percaya kepada kepimpinan untuk menyelesaikan. Jadi, fikir baik-baik. Sebelum kita nak ungkap percakapan, kita fikir baik-baik. Ya. Saya bukan menyalahkan pihak anda, tidak. Saya pun marah atas kejadian yang berlaku baru-baru ini. Tapi benda telah menjadi sejarah.